Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar, guru-guru yang saya kasihi sekalian. Baiklah, untuk hari ini seperti yang semua orang telah tahu, seperti semua yang telah diberitahu, bersama saya Kaunselor Cikgu Maria binti Jamil, bersama dengan kawan saya lagi dua orang, iaitu Cikgu Muhammad Amirul Mukmin dan Cikgu lagi ni akan bersama anda pada hari ini untuk bersama-sama kita menelusuri bicara kongsi kerjaya. Baiklah, sebelum tu saya harap semua pelajar dapat fokus dan pinjamkan telinga anda untuk bersama saya dengarkan apa yang cuba kami sampaikan demi masa depan anda. Pertama sekali, tahukah anda berkaitan bidang kerjaya ini? Dan tahukah anda tentang kerjaya bekerja sendiri? Buat pengetahuan semua, kami telah memilih kerjaya bekerja sendiri sebagai tajuk utama pada hari ini kerana seperti mana kalian tahu, sudahkah kamu semua, masih ingatkah kamu semua tentang Google Form yang telah cikgu kamu berikan pada minggu yang lalu? Yes, daripada situ saya dan rakan-rakan lain telah mengumpul maklumat dan data kamu dan kami mendapati kebanyakannya daripada kalian adalah individu yang berminat ke arah bidang kaunseling kerjaya sendiri. Maafkan saya, bidang kerjaya sendiri. Dan kamu semua lebih memilih untuk ke arah kerjaya sendiri, dan di sini berdirinya kami di sini untuk membantu anda menyampaikan bagaimanakah laluan, kelebihan untuk anda lebih jelas dengan kerjaya sendiri. Okey. Sebelum tu, sudahkah anda bersedia? Dan mulai sekarang ni anda akan bersama saya dan kami semua untuk kenal, pilih dan mulakan dari sekarang. Okey semua, sebelum saya memulakan, berdasarkan apa yang ada di paparan skrin ini, adakah anda tahu apa itu kerjaya yang bekerja sendiri? Okey, buat pengetahuan semua, kerjaya bekerja sendiri merupakan kerjaya yang melibatkan individu yang bekerja untuk diri sendiri. Dia tidak bekerja untuk majikannya dan dia juga tidak bekerja untuk pihak orang bawahannya. Dia hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, kerjaya sendiri merupakan individu yang bekerjaya kerja sendiri adalah memperoleh pendapatan daripada perkhidmatan, produk dan kemahiran yang dihasilkan daripada diri sendiri dan keuntungan dan modalnya sendiri. Yang ketiga, golongan ini mempunyai kuasa dan kawalan yang sepenuhnya ke atas kerjaya mereka sendiri. Sebagai contoh, masa kerja, jenis kerja dan cara bekerja. Hal ini bermaksud berdasarkan apa yang kalian pilih, saya dan rakan-rakan dapat menyatakan bahawa kebanyakan daripada kamu mempunyai personality kerja yang lebih fleksibel dan tidak terikut dengan mana-mana waktu dan peraturan. Okey, bak kata orang Malaysia ni kamu semua, bekerja sendiri ni ibarat kita bos diri kita. Tiada orang lain yang akan menjadi bos kita. Hanya kita je yang mampu mengawal gerak kerja kita. Baiklah, yang seterusnya, mari kita lihat apa pula itu ciri-ciri kerjaya. Okay, ciri-ciri kerja sendiri ni, yang pertama, ciri-ciri kerja sendiri adalah kamu mempunyai kebebasan masa, di mana kamu semua apabila kamu bekerja sendiri, kamu ada hak untuk boleh pilih masa, waktu, bila waktu kamu nak bekerja. Pada waktu petang, siang, malam. Itu hak dan kebebasan kamu. Namun, kamu harus ingat, untuk mencapai satu kerjaya, harus meletakkan diri kamu pada tempat yang sepatutnya dan harus rajin. Jangan leka, jangan malas. Yang kedua adalah ciri-ciri orang kerjaya sendiri ni. Yang kedua adalah kreativiti sendiri. Orang yang mampu bekerja sendiri ni mempunyai kelebihan dan dia boleh mencipta produk ikut idea dia sendiri. Dia hanya perlu mengeluarkan idea dan mempunyai idea yang kreatif untuk bersaing dengan orang-orang yang lain yang turut bekerja sendiri. Oleh itu, bukan sekadar kerja, namun dia harus menggunakan critical thinking, kemahiran dalam menghasilkan idea-idea kreatif
untuk mencapai satu kerjaya sendiri yang berjaya. Yang ketiga iaitu pendapatan. Pendapatan orang yang bekerja sendiri ni, kalian harus tahu, ianya mengikut kepada usaha. Lagi kamu rajin, lagi banyak yang kamu boleh dapat. Sebagai contoh, tidak ada orang yang di atas muka bumi ini yang hanya goyang kaki dan kaya. Saya yakin dan pasti kamu semua impikan kerjaya yang sangat senang, sangat relax, tapi membuahkan hasil yang banyak. Tapi tak ada orang dalam dunia ini yang boleh berjaya tanpa berusaha. Sebagai contoh, mungkin kamu ada terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh di sosial media bahawa mereka hanya menggoyangkan kaki. Tapi pernahkah anda bertanya sebelum mereka berada di tempatnya sekarang, apakah ujian yang mereka lalui? Harus kamu tahu, wajib kamu tahu sebelum mereka mencapai pada tahap ini, pada tahap berjaya, tahap kaya, pada tahap yang senang, mereka telah banyak jatuh, melalui fasa jatuh yang mungkin mengubah hidup mereka. Jelas di situ. Okay, ingat pesan saya, lagi rajin, lagi banyak yang boleh dapat. Yang keempat adalah tidak perlu tunggu disuruh. Harus disiplin dengan diri sendiri. Orang yang memilih untuk kerja dengan sendiri, orang tersebut perlulah disiplin dengan diri sendiri, haruslah mempunyai matlamat yang jelas dan dia tahu apa yang dia inginkan dalam kerjayanya. Kalau malas-malas, mungkin awak berada di bawah dan mungkin awak tidak berkembang dan mungkin awak berada di takat yang sama, tidak akan maju. Oleh itu, haruslah bekerja, haruslah rajin dan tanggungjawab pada diri itu letakkan pada yang pertama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah belajar dari pengalaman. Orang belajar daripada pengalaman sendiri. Ini bermaksud bahawa individu yang bekerja sendiri, dia perlu menempatkan dirinya pada tempat yang paling susah sebelum dia mencapai tahap yang paling mencapai tahap yang senang. Bagi contoh, individu yang bekerja sendiri yang menjual, mereka perlu belajar daripada pengalaman sebenar. Sebagai contoh, untuk orang yang berniaga, mereka perlu berjumpa dengan pelanggan mereka sendiri, kira duit mereka sendiri, uruskan kewangan, urus stok sendiri sebelum mereka mempunyai pekerja-pekerja di bawah mereka. Okey, itu sangat penting untuk awak belajar daripada pengalaman sendiri. Tambahan dan bonus jika awak mengambil pengalaman orang lain sebagai pengajaran hidup awak. Dan itu juga mungkin menjadi kunci kejayaan kepada seseorang. Baiklah, sebelum kita bergerak lebih jauh, mari saya tunjukkan aspek-aspek bidang kerjaya sendiri ni yang boleh dilakukan di Malaysia. Yang pertama, dari aspek seni dan kreatif, which is saya yakin dan pasti ramai di antara kamu tahu berkaitan TikTokers, content creator, influencer yang sangat terkenal di Malaysia. Itu sebagai contoh, dalam paparan skrin saya sediakan kepada anda Aisyah Khalid yang sangat terkenal di Malaysia maupun di negara jiran kita, Indonesia. Okey, apa yang kamu boleh buat dari dalam seni kreatif ini untuk sebagai dalam kerjaya sendiri? So, kamu boleh menghasilkan digital drawing bagi mereka yang mempunyai kreativiti dalam melukis, buat digital drawing, edit video TikTok, Reels, YouTube and Short, designer poster, fotografer kecil-kecilan. Kamu boleh banyak aplikasi dan platform yang di internet yang menyediakan peluang dan ruang untuk mereka yang berminat dalam bidang teknologi. Yang seterusnya, itu produk dan kecantikan. Seperti yang mana yang kamu dapat lihat di paparan skrin, saya yakin dan pasti pelajar perempuan pasti mengenali individu figura di hadapan ini, itu Sally Wu, nama terkenalnya, yang merupakan seorang founder, pengasas kepada Beauty Kubremi. Pada asalnya, beliau merupakan sebelum beliau menjadi seorang CEO atau pengasas, beliau merupakan seorang yang menjual barangan-barangan solekan daripada orang yang daripada pihak maksud saya majikannya, dan dia sangat mengambil peluang yang ada dan mengambil pengajaran daripada orang majikannya untuk menciptakan produknya sendiri, dan maka terhasillah syarikatnya yang tersendiri pada hari ini. Okey, bagi contoh lain,
Untuk orang yang berminat dalam bidang produk dan kecantikan ni, kamu boleh gunakan soalan ikat asas, pengubah gaya rambut. Pengubah gaya rambut tu hair stylish yang mungkin ada kemahiran dalam bidang gayakan rambut, pemudah alih yang mempunyai kemahiran dalam melakukan urutan. Okay, yang seterusnya adalah dalam bidang pendidikan, di mana saya mahu tekankan kepada kamu, pendidikan adalah penting. Cuba kamu bandingkan individu yang kaya tanpa pendidikan dan individu yang kaya dengan pendidikan. Saya tekankan di sini bahawa tidak akan jatuh individu yang kaya dengan pendidikan, malah akan diangkat-angkat dan menjadi idola kepada orang ramai dan anak muda generasi akan datang. Yang jelaskan bahawa kita perlu menekankan tentang pendidikan. Sebagai contoh, bekerja sendiri, company, syarikat-syarikat yang mewujudkan kelas tutor matematik, sebagai contoh MC Plus yang kini maju, pada asalnya bermula dengan syarikat pengajian kelas tambahan yang kecil dan kini menjadi pusat pengajian secara atas talian nombor 1 Malaysia, PTTI dan banyak lagi. Selain itu, untuk individu pada kamu semua yang mempunyai kemahiran dalam bidang mengaji Al-Quran, kamu juga boleh menggunakan platform ini, untuk platform atas talian ni, untuk bekerja sendiri dan mencari ruang sebagai ustazah dan ustaz. Okay, yang seterusnya adalah dari aspek makanan dan minuman, di mana sangat viral pada hari ini. Negara kita ni dilanda dengan satu fenomena food festival, carnival dan banyak jenis-jenis makanan yang sangat menarik, yang sangat in trend, dan saya yakin dan pasti semua pelajar akan menyukainya. Oleh itu, kepada kamu semua yang berminat untuk mencipta kafe tersendiri, hasil produk makanan sendiri, kek, air, pencuci mulut, inilah ruang dan peluang untuk kamu kembangkan kerjaya kamu. Mulakan dengan kecil, tidak perlu mulakan dengan yang besar-besar. Okay, tidak perlu mulakan dengan modal yang tinggi. Kamu hanya perlu mula daripada bawah, dan daripada bawah akan mengajar kamu untuk terus berkembang. Dan kamu, bila kamu bekerja sendiri, kamu akan nampak hasil air tangan kamu, hasil titik peluh kamu, hasil air tangan kamu yang berkembang atas usaha sendiri. Okay, berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi, saya nak tanya kamu semua, adakah kamu semua sedar dengan bidang pekerjaan ini, bidang kerja sendiri ni? Yes, kamu kena sedar. Buka mata, buka minda, dengar, pasang telinga. Harus sedar bahawa negara kita ni, ini merupakan screenshot bukti yang saya tunjukkan kepada kamu bahawa peluang bidang kerjaya sendiri ni bukanlah satu bukti, satu tanda seseorang itu tidak pandai, tidak maju, tidak mempunyai kerja, menganggur, tidak. No, ini adalah bukti bahawa lebih 3 juta rakyat Malaysia bekerja sendiri dan memperoleh hasil yang menguntungkan. Yang penting adalah usaha kita, cara kita dan niat kita untuk meletakkan diri kita sehingga tahap mana. Penetapan matlamat itu adalah penting dalam kita mencapai kejayaan sesuatu kerjaya. Baiklah, selesai dari slide saya. Seterusnya saya akan bawa anda ke slide yang seterusnya bersama Cikgu Logeni. Bye. Okey, selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan meneroka satu topik yang sangatlah menarik dan sangatlah famous antara kalangan anda semua, iaitu kejaya bekerja sendiri. Sebenarnya ada banyak orang talk pasal kejaya, tapi tentang kejaya bekerja sendiri tu agak kurang, sebab banyak orang akan talk pasal kejaya profesional, iaitu macam profesional doktor, cikgu, ataupun kemahiran, iaitu kemahiran automobil macam tu. Tapi yang kejaya pasal bekerja sendiri tu kurang, agak kurang lah informasi tentang kejaya bekerja sendiri. So hari ni kita akan talk pasal laluan ke arah kejaya bekerja sendiri. Okay, sebenarnya ramai je orang yang mulakan kejayaan mereka dari minat kecil.
Jadi hari ni kita akan lihat macam mana kamu boleh mula membina kejayaan sendiri daripada sekarang, dengan menggunakan minat ataupun kemahiran yang kamu ada dari sejak kecil lagi. Okey? Sebelum kita bercakap tentang kejayaan, kita akan tengok dulu apakah laluan yang sesuai yang kamu perlu ikut untuk kamu berjaya dalam kejayaan bekerja sendiri. So, the first thing, kamu kena cari ataupun kenal dulu harta kanun dalam diri kita. Di sini harta kanun tu maksudnya di sini adalah apakah kelebihan yang ada pada diri sendiri kamu. Sebenarnya kita semua ada kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang suka melukis, memasak, menari, bermain game. Mesti ada kan? Mesti dalam kalangan kamu semua ada yang suka main game ataupun suka buat video ataupun edit video lah. So sebenarnya benda ni semua adalah kelebihan kamu masing-masing. Semua itu adalah bakat, dan apabila kita tahu bakat kita, baru kita boleh mula membina kejayaan kita. Sebenarnya ada orang rasa sebenarnya melukis tu benda biasa je, banyak orang boleh buat, tapi sebenarnya itu adalah bakat dan kamu boleh menggunakan bakat itu sebagai bisnes ataupun bekerja sendiri. So kita akan tengok macam mana kita boleh menggunakan bakat yang kamu ada tu sebagai bekerja sendiri. Okey. Untuk tahu apa bakat kita, sebenarnya kita kena berani mencuba, iaitu kena ada penerokaan diri. Kalau kita tak berani mencuba, maksudnya kita tak dapatlah buat satu aktiviti baru, dan kita tak dapat kenali apa kelebihan yang kita ada. So first thing, kita kena berani mencuba. Kena cuba aktiviti barulah, seperti masak, menulis, edit video, menyanyi. Mesti ada dalam kalangan kamu yang rasa malu, yang tak nak cuba lah, takut ada orang mengejek. Kalau kamu tak cuba, kamu tak tahu lagi apa bakat yang kamu ada. Walaupun kamu rasa tak pandai ataupun rasa rendah diri, kena cuba dulu, baru kamu akan tahu sebenarnya sejauh mana kamu boleh menjadikan perkara tu sebagai kejayaan dalam bekerja sendiri. Okay, dari situlah kamu akan mula nampak apa yang seronok dan sesuai dengan diri kamu. So if kamu rasa benda tu sesuai, kamu boleh menjadikan perkara tu sebagai kejayaan dalam bekerja sendiri. Okay. Seterusnya adalah benda yang paling penting, kita kena belajar. Sebenarnya melalui pembelajaran kita dapat menaik taraf kemahiran yang kita ada. Sebab zaman sekarang ada orang rasa kita boleh mula bisnes lepas tu berjaya. Sebenarnya tak. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, maksudnya kita tak dapat naik taraf kemahiran yang kita ada. Sebenarnya kita ada kemahiran, kita ada bakat sendiri, tapi tanpa pembelajaran kita tak dapat naik taraf kita punya kemahiran ataupun bakat yang kita ada. So, apabila anda semua bila dah jumpa minat kita, tugas kita adalah upgrade diri sendiri. So, macam mana kita boleh upgrade diri sendiri? Iaitu dengan belajar. Jangan malas belajar, sebab kita ada banyak sumber percuma, macam contohnya YouTube, TikTok, ataupun educational video yang dalam YouTube yang kita boleh menjadikan sebagai rujukan kita untuk kita upgrade diri sendiri. Ataupun kita masa kita belajar dalam kelas pun kita sudah naik taraf kemahiran yang kita ada. Lepas tu kalau kamu minat lukis, kamu boleh tonton video YouTube yang tutorial melukis, ataupun kamu minat dan menjadi seorang makeup artist, so kamu boleh tengok TikTok, ada banyak tutorial kat situ. So kamu kena belajar untuk upgrade kamu punya kelebihan. So kalau kamu minat masak, boleh tengok resepi. Lepas tu kamu boleh nak tengok orang yang masak, lepas tu jual, yang macam Kak Amin, Cik Nom, diorang masak, lepas tu diorang buat bisnes dengan menjual masakan diorang. So kamu boleh, dari situ kamu boleh nampak and kamu boleh faham macam mana boleh memulakan bisnes daripada kemahiran yang kamu ada. Sebenarnya ilmu ni macam senjata, lagi tajam, lagi hebat kita. So kamu kena upgrade diri supaya kamu menjadi yang lebih baik. Okay?
Okey, seterusnya adalah kamu kena memanfaatkan sumber yang ada. Sebenarnya kita semua hidup dalam zaman yang sangatlah bertuah. Sebab kalau kita buka Google je, semua benda ada dalam Google. So nak belajar apa pun boleh cari online, asalkan kamu ada usaha dan apa sahaja kemahiran yang boleh dipelajari. Kita just kena rajin and tidak cepat putus asa. Sebab dalam dunia bekerja sendiri sebenarnya ada orang yang berjaya, tapi ada orang yang juga tidak berjaya. So kita kena upgrade diri, lepas tu rajin and kena berusaha. Kalau 3 benda ni tak ada, kamu tak dapatlah berjaya dalam dunia bekerja sendiri. And seterusnya adalah sebenarnya orang yang hebat adalah bukan belajar banyak, tapi kena praktik banyak. Kalau kamu tak ada praktis, kamu tak dapatlah upgrade diri kamu. Sebab kamu belajar tapi tak ada praktis. So kamu just belajar saja. So maksudnya tak berguna lah benda yang kamu belajar tu. So kamu kena ada praktik banyak untuk menjadi lebih baik dalam kejayaan kamu. So kalau kamu nak jadi contoh kan, kalau kamu nak buat bisnes kek, so kamu nak buat pandai buat kek kan, so kamu kena buat praktis lah selalu. Sebab bukan kalau sekali buat terus jadi. So kamu kena ada praktis buat, lepas tu kena buat selalu untuk jadi yang lebih baik. So kalau nak contoh kalau nak pandai edit video kan, kena tengok tutorial, lepas tu kena edit selalu supaya kamu ingat and macam mana nak buat edit video tu. So lagi banyak praktik, lagi cepat jadi expert dalam sesuatu kejaya. Okay, seterusnya kan, lepas kamu belajar upgrade diri semua kan, sekarang kita boleh mula jual kecil-kecilan. Sebenarnya dari sini kita nampak macam mana bisnes kamu boleh berjaya ataupun tidak. So sebenarnya benda ini merupakan langkah pertama untuk kejaya bekerja sendiri. Sebenarnya kejaya bekerja sendiri tak semestinya kita kena start besar-besar. So dari kecil pun kita boleh start and mengembangkan bisnes kamu. So kita mula dengan kecil dulu. Contohnya boleh jual biskut dekat jiran, buat keychain yang diorang buat handcraft tu, lukis doodle, ataupun ajar adik-adik subjek yang kamu pandai. Dari situ kamu boleh nampak kelebihan yang kamu ada. So dari sini kamu belajar cara layan pelanggan, kira duit, dan kamu dapat bina keyakinan dalam diri kamu. So dengan ni kamu dapat melihat macam mana bisnes kamu boleh berjaya ataupun tidak. And seterusnya adalah, ini contoh yang sangatlah mudah, iaitu jual biskut di sekolah, lukis untuk rakan. Sebenarnya kamu lukis untuk rakan, lepas tu kamu kalau rakan kamu suka, kamu boleh start mula jual lukisan kamu. Ataupun buat perkhidmatan kecil seperti bantu orang buat nota, poster ataupun kad ucapan. Dari sini kamu akan dapat pengalaman pertama sebagai usahawan kecil. Okey, terusnya adalah apabila kamu sudah jadi pandai ataupun kamu dah pandai jual semua kan, jangan lupa kumpul testimoni. Maksudnya adalah kamu buat servis, lepas tu kamu kumpul testimoni, macam contoh review ke ataupun pendapat customer. So sebenarnya testimoni ni macam bintang. Bila pelanggan puas hati, mereka akan bagi komen positif. Ini akan bantu kamu untuk bantu orang lain percaya pada kamu, bisnes kamu. So macam ni lah kita dapat upgrade kita punya bisnes. Apabila orang lain nampak komen ataupun review daripada customer lain, diorang percaya and diorang akan jadi pelanggan kita. So sama macam shopping online, kita tengok rating dulu kan, baru kita akan order barang yang kita nak. So kalau kamu start bisnes, kamu kena kumpul testimoni untuk bagi kepercayaan kepada kepada kejayaan kamu. Kalau kamu dah berani, dah ada pelanggan, dah ada testimoni, inilah masanya untuk kita terbang, iaitu menggunakan media sosial. Sebenarnya media sosial ni sangatlah penting untuk bisnes zaman sekarang. Kerana kalau kamu buka TikTok je, banyak orang buat bisnes melalui media sosial TikTok. Sebenarnya melalui media sosial ni kamu boleh tunjuk hasil kerja kamu, boleh buat video proses kerja, ataupun tunjuk proses sebelum dan selepas, ataupun kongsi tips. Dari sini kamu boleh mula dapat pelanggan lebih ramai. Sebenarnya media sosial ni platform yang sangatlah platform yang kamu boleh dapatkan pelanggan baru untuk bisnes kamu.
So kamu kena gunakan secara maksimum platform ni untuk mengembangkan bisnes kamu dan untuk mendapatkan pelanggan. Okey, sebenarnya bukan itu sahaja yang kamu kena buat. Sebenarnya kemahiran sangatlah penting untuk bekerja sendiri. Sebenarnya untuk jadi usahawan yang berjaya, kamu perlukan beberapa superpower. Superpower tu ada 4 yang saya senaraikan kat belakang, kamu boleh nampak. Sebenarnya yang 4 dalam 4 tu, yang pertama adalah disiplin. Kamu kena disiplin, iaitu buat kerja ikut masa. Kalau tak ada disiplin dalam bisnes kamu ataupun dalam kerja yang kamu pilih tu, kita tak dapatlah berjaya. Mana-mana kerja pun sama, kamu kena ada disiplin, iaitu kena buat kerja ikut masa. Seterusnya adalah komunikasi. Kamu kena pandai layan pelanggan. Kalau kamu tak pandai layan, iaitu buat muka ataupun kuat marah kat pelanggan. Kalau pelanggan tak puas hati, terus marah dia orang sebab dia orang tak puas hati dengan kamu punya servis. So sebenarnya komunikasi ni sangatlah penting. Kamu kena pandai layan pelanggan kamu. Kamu tak boleh sikit-sikit jadi sensitif, sikit-sikit dah marah. Kalau macam tu, kamu tak dapatlah pelanggan. So komunikasi tu sangat penting. Yang ketiga adalah creativity. Kamu kena sentiasa fikir idea yang baru untuk menarik pelanggan, untuk menarik pelanggan untuk bisnes kamu. Kalau tak ada kreativiti, tak dapatlah menarik pelanggan untuk teruskan menjadi pelanggan kamu. Sebab dekat zaman sekarang ni, banyak orang ada bisnes yang sama, serupa, tapi yang menarik adalah diorang ada idea yang kreatif daripada bisnes lain. So diorang pun dapatlah pelanggan yang banyak. So kamu kena ada kreativiti untuk mengembangkan kamu punya bisnes. Yang keempat adalah paling penting, iaitu wang. Kalau pengurusan wang tak ada, kita tak dapatlah mengembangkan kita punya bisnes. So kamu kena pandai jimat dan rekod duit masuk keluar, so supaya kamu ada duit untuk mengembangkan bisnes kamu. So sebenarnya semua kemahiran ini boleh dipelajari sebab anda semua masih kecil lagi. So untuk next step, kamu kena fikir and buat step yang baik untuk diri sendiri and juga untuk future kamu. So kalau kamu ikut kemahiran ini, iaitu disiplin, komunikasi, kreativiti, pengurusan wang, kamu dapatlah memulakan sebuah bisnes yang boleh memberi manfaat kepada diri kamu. Okay, selain kemahiran, sikap kamu juga sangatlah penting. Jangan cepat putus asa walaupun orang tak beli. So dengan kalau orang kritik pun jangan putus asa. Dengan kritikan jangan marah, jangan malu nak belajar benda baru. Sebenarnya melalui kritikan daripada customer kamu, kamu dapat upgrade diri kamu and dapat belajar daripada kritikan tu dan boleh mengembangkan bisnes kamu daripada kritikan tu. So jangan malu nak belajar benda yang baru. Yang paling penting adalah kamu kena berani mula. Kalau tak mula, kita takkan tahu potensi yang kita ada pada diri sendiri. Sebenarnya cikgu ada sediakan satu formula kejayaan, iaitu rahsia kejayaan orang bekerja sendiri adalah sangatlah mudah, iaitu usaha, kesabaran equals to kejayaan. Sebenarnya kalau tak ada usaha, no point lah kamu start bisnes. Kalau tak ada usaha, kamu tak dapatlah mengembangkan bisnes kamu. Plus kamu kena ada kesabaran. Sebab bukan kalau kita start hari ni terus berjaya esok. Tak. Kita akan melalui satu proses yang sangatlah panjang untuk kita dapat kejayaan. So you have to usaha and you have to sabar to get your kejayaan. Okay, tak ada jalan shortcut semua. So kamu kena usaha plus kesabaran, dapatlah kejayaan. Tapi sesiapa yang usaha lebih, dia akan berjaya dengan lebih mudah lah. So kena usaha lebih plus kesabaran. Okay, itu sahaja untuk talk hari ni. Kalau kamu ada apa-apa question ataupun apa soalan yang kamu nak tanya, boleh kamu scan QR code yang cikgu paparkan. Ataupun kalau kamu nak masuk dalam Google Site, lepas tu baca nota dalam Google Site tu pun boleh. Kalau kamu ada soalan, kamu scan QR code dalam paparan yang kamu nampak, ataupun kamu boleh je scan QR code dekat Google Site yang cikgu sudah sediakan dekat description. Itu sahaja untuk hari ni daripada Cikgu Logini. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan
apa itu kekurangan dan apa itu kelebihan sekiranya murid-murid bekerja sendiri. Okay, so kita mula dengan apa itu kelebihan. Okay, untuk kelebihannya ada 4. Okay, yang mana yang pertama, masa adalah sangat fleksibel bila mana awak bekerja sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila awak bekerja sendiri, awak boleh merancang bila waktu awak nak bekerja, adakah waktu pagi ataupun waktu tengah hari ataupun petang, ataupun pagi hingga petang awak belajar, awak nak buat malam. So awak boleh rancang benda tu mengikut pada kemahuan awak dan juga kemampuan diri sendiri. Okey, contoh, saya bagi contoh. Kalau kamu bekerja sendiri nanti, mungkin pagi kamu boleh buat aktiviti seharian, memasak ataupun buat kerja rumah, dan petang pula awak bekerja. So itulah contoh yang mana masa tu boleh fleksibel. Okay, so seterusnya, bila mana bekerja sendiri ni, pendapatan awak tiada had. Maksud kata kat sini, pendapatan awak tak semestinya 1,000, tak semestinya 2,000, dan tak semestinya 3,000. Boleh juga macam 4,000, 5,000 atau bahkan lebih daripada itu. Sebab apa? Sebab gaji ataupun hasil yang awak dapat, pendapatan yang awak dapat adalah 100% bergantung kepada hasil usaha awak, hasil komitmen awak terhadap kerjaya awak, dan juga kejayaan awak dalam bekerja sendiri. Kalau awak rajin dan awak memberikan komitmen yang sangat tinggi, awak boleh capai pendapatan yang sangat-sangat tinggi. Okay, so itulah kelebihan bekerja sendiri, iaitu pendapatan tiada had. Okay, seterusnya, bebas untuk berkarya. Kenapa saya cakap macam tu? Ya, bila awak bekerja sendiri, itu bermakna awak ada produk awak sendiri dan awak juga ada servis awak sendiri. Okay, contoh, kita ambil contoh macam Khairul Amin. Okay, semua mesti kenal Khairul Amin kan? Okay, Khairul Amin, dia mengeluarkan produk dia sendiri, iaitu sambal nyet. Bila mana dia keluarkan produk dia sendiri, sudah tentu dari segi tekstur sambal, dari segi warna sambal, dari segi rasa sambal, itu dah ikut dia, sebab dia punya produk. Okey, untuk marketing pula, dari segi stiker, dia punya logo, semuanya adalah bebas berdasarkan dia sendiri, sebab itu adalah produk dia sendiri. Dan apabila ada orang lain yang cuba copy produk dia, akan disaman. Sebab bila awak bekerja sendiri, produk-produk awak perlu didaftarkan dengan kerajaan, okay, supaya benda tu ada copyright. Orang tak boleh tiru sesuka hati. So itulah maksud dia awak bebas untuk berkarya. Okay, yang seterusnya adalah peningkatan kualiti diri, yang mana daripada bekerja sendiri, awak boleh belajar soft skill, awak boleh tingkatkan kemahiran komunikasi awak, dan awak juga boleh belajar merancang. Merancang ni pelbagai. Awak nak merancang kos, awak nak merancang masa, awak nak merancang jadual, awak nak merancang produk awak tu nak keluar macam mana, dan awak juga akan belajar pengurusan, terutamanya pengurusan kewangan. Sebab apa? Sebab bila kita belajar sendiri, pengurusan kewangan kita perlulah, orang kata mantap, kita pengurusan kewangan perlulah mahir. Sebab apa? Sebab bila duit keluar dan masuk tu, awak sendiri yang uruskan, tak ada orang lain yang uruskan. So itulah kelebihan awak bekerja sendiri. Okay, so untuk kelebihan, saya harap awak faham. Jadi seterusnya nanti kita akan sambung semula dengan kekurangan pula. Okey, baik, teruskan. Untuk kekurangan bekerja sendiri, ya, setiap yang berlaku, setiap pilihan yang awak buat ada kekurangan dan juga kelebihan. Okey, so kita tengok apakah kekurangan sekiranya awak bekerja sendiri. Okey, yang pertama, tadi saya sebut pendapatan adalah tiada had, betul. Tapi pendapatan tiada had tak bermakna awak sentiasa dapat hasil. Awak juga akan melalui kerugian, dan pendapatan awak tidak tetap. Kenapa?
pendapatan awak adalah sangat mengikut kepada perubahan semasa. Contoh, target audiens awak nak jual kat siapa, siapa yang nak beli, awak nak bagi perkhidmatan awak kat siapa, siapa yang nak pakai perkhidmatan awak. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kadang-kadang ada orang akan beli banyak, kadang-kadang ada orang beli sikit. Ada bulan orang beli, contoh awak jual cookies, ada orang beli 2-3 botol cookies awak. Tapi ada bulan orang tak beli langsung. So pendapatan awak tidak tetap kat situ. Okey, awak pun kena ambil kira engagement, dan awak juga kena ambil kira keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sekarang stabil ke, merosot ke, meningkat ke. So itu yang menyumbang kepada pendapatan awak, sama ada dia lebih ataupun kurang. Okay, so itulah kekurangan dia. So bila mana awak tahu kekurangan dia, awak tahu dan awak boleh merancang satu langkah lebih awal. Awak nak simpan ke, awak nak menabung ke. So itu atas awak sendiri. Okay, so kekurangan bekerja sendiri yang kedua adalah perlu adanya komitmen dan juga usaha yang sangat-sangat tinggi. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau awak bekerja sendiri, semua tanggungan dalam perkhidmatan ataupun produk awak adalah ditanggung oleh awak sendiri. Dari segi bahan, dari segi apa yang diperlukan, semuanya awak sendiri yang tanggung. Marketing awak pun sendiri. Marketing ni awak nak mempromosikan produk awak nak mempromosikan perkhidmatan awak, so semua itu sendiri. Tak ada orang yang boleh tolong. Kalau awak tak buat semua tu, maksudnya produk awak takkan jalan, perkhidmatan awak takkan jalan, orang takkan kenal produk awak, orang takkan kenal awak punya perkhidmatan, dan orang takkan beli, orang takkan guna perkhidmatan awak. Kat situ pun boleh menyumbang kepada pendapatan tidak tetap tadi. Okey. So bila mana kena ada komitmen usaha, sudah pasti bila ada customer datang untuk approach awak punya produk ataupun awak punya perkhidmatan, awak kena layannya sendiri. Awak tak ada orang lain untuk layan. So itulah kekurangan dia. Okey. Bila awak buat contoh menjual makanan, cookies, kek batik, kek lapis, semua tu kalau nak buat, awak kena buat sendiri. Awak kena tahu risiko-risiko bekerja sendiri. Contoh content creator sekalipun, untuk awak buat konten ataupun video-video pendek, awak kena buat sendiri. Awak kena fikir isu sendiri, awak kena fikir macam mana nak edit sendiri, awak kena fikir macam mana nak ambil gambar sendiri. So itu semua sendiri, dan sangat-sangat memerlukan komitmen dan usaha awak. Sekiranya tiada komitmen dan usaha, memang tak akan berjaya sekiranya awak nak bekerja sendiri. Okay. So yang seterusnya adalah awak, kekurangan dia adalah awak perlu bersedia dengan sebarang penolakan orang. Macam saya cakap tadi, perkhidmatan atau produk awak tak semua orang akan beli. Saya bagi contoh, kalau kata awak jual kek batik, okay, adakah setiap hari orang akan beli kek batik? Tidak kan? Adakah setiap bulan orang akan makan kek batik? Tidak. Orang pun jemur, orang juga nak try kek lapis, orang juga nak try fries, orang juga nak try spaghetti. Ada banyak lagi makanan di dunia ni, dan tak semestinya kek batik awak yang orang akan beli. Okay, contoh servis pula, awak buat servis printing. Okay, adakah setiap hari orang akan print? Tidak. Adakah setiap masa orang akan pilih tempat awak untuk print? Contoh, awak orang Johor. Tak. Awak orang, kita bagi spesifik, awak tinggal di A. Okey. Customer awak tinggal di A juga. Mungkin untuk kali pertama dia akan pilih tempat awak untuk dia print bahan-bahan dia. Tapi untuk kali kedua, bila mana dia dah bergerak ke B, adakah dia perlukan perkhidmatan awak lagi? Tak. So itulah contoh dia. Awak kena bersedia dengan sebarang penolakan. Bukan tak semestinya penolakan dari segi orang tak beli barang awak. Awak juga kena menerima yang mana bila awak bekerja sendiri, awak sekarang tengah bersaing dengan orang lain. Adakah awak seorang yang akan jual kek batik? Tidak, bukan. Adakah awak seorang yang akan memberikan perkhidmatan
printing. Bukan, orang lain pun ada. So kat situ awak kena ambil tahu macam mana awak nak hadapi situasi macam tu. Kalau ada orang tolak, apa yang awak kena buat. Kalau ada orang tolak, apa yang awak perlu tingkatkan. So kat situ awak kena ambil kira. Jadi itulah antara kekurangan awak bekerja sendiri. Okay, so kita akan bergerak kepada apakah nasihat-nasihat yang sesuai untuk awak ambil sebelum awak memilih kerjaya sebagai orang yang bekerja sendiri. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan beberapa nasihat yang awak boleh ambil untuk awak mulakan pilihan awak sebagai bekerja sendiri. Okey, yang pertama, mula dengan langkah yang kecil. Kenapa cikgu cakap macam tu? Awak tak semestinya tunggu awak dah cukup semua benda. Awak boleh mulakan daripada sekarang. Kalau awak betul-betul nak. Contoh, awak nak jadi businessman. Awak boleh mula dengan menjual kerepek. Awak boleh bermula dengan awak menjual sandwich. Awak boleh bermula dengan awak jual goreng-gorengan seperti donat, karipap. Awak boleh mula dengan benda-benda macam tu. Mungkin awak boleh jual 1 30 sen, 2 50 sen. Awak boleh buat macam tu. Sebab awak tak perlu tunggu awak sempurna, ada semua benda baru awak nak start. Awak boleh mula daripada sekarang. Awak belajar slow-slow. Tak semestinya awak dah ada kedai baru nak buat, awak dah ada peralatan baru awak nak buat. Awak boleh mula slow-slow. Kalau tak nak menjual kerepek, awak boleh buat servis edit poster, ataupun awak buat kitchen yang handmade dan awak jual kat kawan-kawan. Awak boleh mula bermula dengan langkah yang kecil. Daripada langkah yang kecil itulah yang akan bawa awak ke langkah yang lebih besar dan lebih jauh. Okay, so itu nasihat saya pertama. Yang kedua adalah awak boleh mula belajar untuk menguruskan kewangan awak dan juga marketing. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab bila awak bekerja sendiri ni, kan, segala keluar masuk duit adalah atas tanggungan awak sendiri. Banyak keluar, awak tanggung. Banyak masuk pun awak tanggung. Macam mana awak nak spend, awak tanggung. Macam mana awak nak terima, awak tanggung. So kat situ lah awak kena belajar. Berapa kos bahan awak nak buat. Contoh karipap. Awak nak buat karipap. Dalam karipap ada apa? Kentang, ada ayam, ada tepung, ada minyak lagi. Awak kena ambil kira penat lelah awak. So kos-kos bahan, kos-kos upah, awak kena ambil kira berapa banyak awak perlu guna. Dan harga produk. Contoh awak dah buat karipap, awak nak jual satu karipap 30 sen ke, satu karipap 50 sen ke, bergantung kepada kualiti bahan awak. Okay, awak juga boleh buat promosi. Contoh marketing kan, awak boleh buat promosi. Beli satu karipap 30 sen, beli 2 karipap 50 sen. So adakah awak orang tak tertarik untuk beli yang 2 karipap 50 sen? Kalau orang tertarik, so maksudnya ke marketing awak menjadi. So itulah contoh marketing. Boleh juga awak nak jual karipap tu, awak susun elok-elok atas bekas. Lepas tu awak snap gambar ataupun awak buat video gambar karipap tu, awak post dekat mana-mana. Dekat WhatsApp, dekat dalam grup, dekat dalam Instagram, TikTok, macam-macam media sosial awak boleh guna untuk awak kembangkan marketing produk awak sendiri. Okey, selepas itu nasihat untuk orang yang ingin bekerja sendiri. Sekiranya awak menawarkan perkhidmatan ataupun awak menjual produk yang awak buat, awak boleh mengambil maklum balas dan melalui maklum balas itu awak baiki apa yang perlu baiki, apa kekurangan. Contoh awak jual kek lapis. Awak jual kek lapis, orang beli, orang bagi maklum balas, kek lapis ni warna dia kurang menarik. So untuk next kek lapis, awak tukar warna. Awak tukar warna yang lebih menarik, rasa yang lebih sedap, supaya kualiti tu sentiasa terjaga dan sentiasa ditingkatkan. Melalui penjagaan kualiti itulah yang orang rasa akan repeat banyak kali. Awak rasa kenapa sambal Khairul Amin tu orang selalu je sold out? Sebab dia menjaga kualiti dia. Dia ambil maklum balas orang. Bila mana orang cakap stiker ni tak sesuai, dia ambil maklum balas tu, dia ubah stiker.
menjadi yang lebih menarik, lebih sesuai. Lepas tu sambal dia orang cakap terlalu berminyak, dia ambil inisiatif tu, dia kurangkan minyak. So itulah contoh-contoh ambil maklum balas dan perbaiki produk awak. Okay, so dapat kat situ. So itu untuk nasihat untuk orang yang ingin bekerja sendiri. Tapi sebelum awak nak mulakan langkah yang kecil, nak belajar pengurusan kewangan dan marketing, awak nak ambil maklum balas dan perbaiki kesilapan-kesilapan awak kena ambil dan cakna dengan satu lagi nasihat yang sangat-sangat penting. Yang mana nasihat yang paling utama daripada saya adalah awak sebagai seorang pelajar, walaupun awak memilih untuk bekerja sendiri, bukan dalam bidang profesional ataupun bidang kemahiran, awak memilih untuk bekerja sendiri ni. Walaupun bekerja sendiri, awak kena tahu dan awak kena sedar yang mana awak kena sentiasa mengambil berat terhadap pembelajaran awak. Di sekolah, awak tak boleh abaikan pembelajaran awak. Matematik, bahasa Melayu, sejarah, sains, kemahiran hidup, RBT. Semua tu perlu diambil kira. Seni. Contoh, kalau awak abaikan semua tu, bila awak nak bekerja sendiri untuk menguruskan kewangan, nak buat kira-kira, tambah tolak, bahagi darab, macam mana awak nak tambah kalau awak tak belajar matematik? Betul? Okey, untuk awak buat marketing, untuk awak promosikan, awak nak tulis, belilah ini, macam mana awak nak tulis benda tu kalau awak tak tahu bahasa Melayu? Betul? Okey, saya bagi contoh lagi. Untuk marketing, sekecil-kecil pendidikan seni diperlukan sekiranya awak nak bekerja sendiri. Bila mana awak nak buat produk, seni itulah sangat diperlukan. Awak nak buat poster, awak nak buat stiker, awak nak buat muka depan, awak nak buat bentuk produk, semua itu memerlukan kemahiran seni awak. So kat situ, sebab tu saya cakap, kamu kena sentiasa sangat-sangat mengambil berat berkaitan dengan pembelajaran awak. Jangan pernah sesekali abaikan pembelajaran awak. Okey, sebab apa? Sebab bila mana semakin tingginya ilmu kamu, semakin berjaya kamu sekiranya kamu nak bekerja sendiri. Okey, so itu adalah nasihat utama. So selagi mana awak belajar dan awak menanamkan cita-cita untuk bekerja sendiri, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu di sekolah. Kena lagi rajin untuk menuntut ilmu, kan? Dan nasihat yang lain yang saya boleh bagi adalah, kalau betul-betul awak nak bekerja sendiri dan awak tak tahu macam mana nak mula, nasihat cikgu adalah dapatkan bimbingan daripada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah awak. Tak kisahlah siapa pun dia. Pergi dapatkan bantuan. Tanya dia, kalau saya nak kerja macam ni, apa saya kena buat? Kalau saya nak macam ni, macam mana saya kena buat? So tanya, tak salah untuk bertanya, tak salah untuk mencuba. Ingat, dapatkan bantuan supaya awak tak tersalah pilih jalan, awak tak tersalah arah, awak tak tersalah pilihan. Okay, so itu antara nasihat yang cikgu boleh bagi. Jadi sebagai penutup kepada sesi kita ni, sesi perkongsian kita ni, so cikgu ada sedikit kata-kata lah yang mana bekerja sendiri bukanlah jalan yang singkat untuk awak berjaya mencapai sesuatu, untuk awak berjaya kaya, untuk berjaya dapat duit. Bukan. Tapi bekerja sendiri ni, dia memerlukan minat awak sendiri dalam menguruskan wang, minat awak nak berhadapan dengan orang lain, minat awak nak menjual produk awak. Dan dia memerlukan kemahiran komunikasi, kemahiran menguruskan kewangan, kemahiran menguruskan stres, kemahiran membuat keputusan, kemahiran menguruskan konflik. So semua tu diperlukan. Dan juga kesungguhan awak. Kalau awak sekadar hangat-hangat tai ayam, takkan jadi. Memang takkan jadi. Sebab apa? Sebab awak mula sekejap je, lepas tu awak tak sambung. So apa function atau apa fungsi awak mulakan? Kalau awak dah mulakan, habiskan benda tu dengan satu kejayaan yang awak boleh capai. Okay, ingat, kalau betul-betul berminat, cuba dengan satu langkah kecil. Satu langkah kecil je.
awak jual keripik, awak jual karipap, awak jual donat, awak jual gula-gula. Mulakan dengan langkah yang kecil supaya awak boleh belajar dari situ satu persatu. Okey. Sesiapa saja boleh bermula kalau nak kerja sendiri. Yang membezakan dia adalah siapa yang berani mencuba. So, itu saja daripada cikgu-cikgu berkaitan perkongsian tentang bekerja sendiri. Jadi, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.